Dan kalau tak baik, kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macang dekorum. Macang sebut, kita rasa. Kalau tidak nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa? Ya. Ada situ exit clause. Security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin, kita bagi priority kepada China. Saya akan bagi Selatan Afrika, 2 minggu lagi, saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika. Apa masalah ni? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu treaty. Mengapa kita sign juga? Kerana kita perlu pelaburan dan perdagangan tinggi dengan Amerika Syarikat. Begitu juga negara-negara China. Dulu bila kita baik dengan China, kita juga diserang. Yang nak baik dengan negara mana ni? Kelantan dengan Kedah saja. Itu pun saya baik. Saya baik dengan kajian Kedah. Tapi kena dengan semua lah.